Baiklah, minggu lalu berlangsungnya majlis pertonton 2 episod terakhir drama Istiqarah Cinta di Rasta TTDI. Ramai artis yang hadir memeriahkan majlis tersebut bersama-sama dengan peminat drama tersebut, dan ketika majlis itu berlangsung, kelihatan hero drama tersebut Zul Arifin ditemani oleh 2 orang yang kelihatan seperti pengawal keselamatan. Nampaknya ramai orang yang hadir untuk sama-sama menonton 2 episod terakhir drama Istiqarah Cinta. You sebagai hero untuk drama ini, apa yang you rasakan bila ramai sangat peminat you hari ini yang hadir? Saya berterima kasih kepada semua yang hadir dekat sini, sangat-sangat supportif yang mengikuti drama Istiqarah Cinta daripada episod pertama lagi. Mula-mula saya sangat gemetar. Saya takut tak ada orang boleh terima. Alhamdulillah dengan sambutan yang ada, saya rasa orang boleh terima. Kalau kamera boleh pan. Tadi bila I nak mendekati you, nampaknya you pun ada bodyguard ya. Adakah you sebelum ni ada terima ubutan ke? Tak, ini untuk event ni sahaja, bukan apa. Kadang-kadang saya kalau boleh nak gambar dengan semua orang. Ada kalanya saya kena buat interview. For example, sekarang ni kita buat interview, kita kena bagi ruang untuk itu juga. Saya nak bergambar, saya bukan tak nak bergambar. Ada kalanya kita perlukan orang untuk bagi-bahagikan, tolong-tolong bagi laluan juga untuk benda-benda yang lain. Itu sahaja. Selalunya orang akan kata, oh artis tu sombong, tak mudah untuk mendekati artis itu bila ada pengawal keselamatan. Jadi you sebagai seorang artis yang sedang meningkat naik, apa komen you apabila nanti akan ada cakap-cakap sebegitu yang mengatakan bahawa you sombong, susah didekati? Dia orang bukan pengawal keselamatan, dia orang kawan saya. Dia orang kawan jaga kawan. That's all simple. Saya tak hire bodyguard, saya tak hire security or anything. They just concerned about me, that's all. Apa komen you selepas ini kalau ada sahaja kata-kata negatif yang mengaitkan diri you? Bukan mudah kan? Nak jadi popular pun susah. Bila dah popular pun susah. Kalau tak boleh nak hadap kritikan, do nothing and be nothing lah. You want to be somebody, you want to be something, it's just kena hadap lah benda tu. That's harga yang perlu dibayar. Kena kebalkan diri, kuatkan diri, kuatkan semangat lah. Benda-benda tu biasa. Bukan artis je, orang biasa pun sama. You memang mudah didekati walaupun ada pengawal keselamatan? Tak ada. Next awal lah, kawan saya lah.